Dapat satu set ke asing-asing? Okey, dulu aku punya beg kuning hanya ada bukhor, iaitu bahan bakar saja. Tapi yang ini aku dah letakkan dekat beg kuning aku, dia satu set. Kalau tak silap dia dalam RM20 lebih dapat satu set. Akan dapat 15 piece bukhor ni. Lepas tu yang ini adalah dia punya mapkara, tempat bakar dia. So yang ini aku repeat lagi order. Yang ini kalau habis kau boleh je order single 15 pieces. Yang bukhor tanpa arang ni aku ambil 15 pieces adalah bakaran. Sebab bakaran adalah aku punya favorite bau, sebab dia bau perfume bakaran, bau oud. Cara nak bakar pula memang korang kena bakar daripada hujung. Lighter korang kena ada yang macam ni. Ada yang jenis cakap, kenapa bakar kejap mati? Sebab korang bakar memang kena api yang kuat. Dah bakar macam tu, korang dah boleh simpan dekat korang punya tempat arang ni, iaitu mapkara dia. Ni aku akan suka simpan dekat bucu ni, tempat aku punya ruang solat. Macam tu aku tinggalkan je. Lepas tu nanti dia akan jadi semerbak bau bakaran.